Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pensyarah yang dihormati serta rakan-rakan sekalian. Terlebih dahulu, kami mengucapkan ribuan terima kasih atas peluang yang diberikan untuk membincangkan satu isu yang semakin mendapat perhatian masyarakat pada hari ini, iaitu kesan media sosial berkaitan kebebasan bersuara dan penyebaran maklumat palsu. Seperti yang kita tahu, media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram dan X telah menjadi sebahagian daripada kehidupan harian masyarakat. Hampir setiap maklumat yang berlaku di seluruh dunia dapat diketahui dalam beberapa saat sahaja. Namun begitu, perkembangan teknologi turut membawa cabaran besar apabila kebebasan bersuara sering disalahgunakan sehingga mendorong kepada penyebaran maklumat palsu yang mampu menggugat keharmonian negara. Persoalannya, adakah media sosial benar-benar memberikan kebebasan kepada masyarakat atau sebenarnya membuka ruang kepada penyebaran fitnah dan maklumat yang tidak sahih? Bagi menjawab persoalan tersebut, bersama saya ialah rakan saya iaitu saudari Amalin Najwa. Silakan Amalin. Baiklah, terima kasih Sofia. Sebelum kita mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, marilah kita memahami maksud kedua-dua konsep utama tersebut. Kebebasan bersuara merujuk kepada hak setiap individu untuk menyuarakan pandangan, pendapat dan idea tanpa tekanan selagi tidak melanggar undang-undang, menyentuh isu hasutan, fitnah ataupun mengancam keselamatan negara. Manakala maklumat palsu pula ialah berita atau kandungan yang tidak benar, dimanipulasi atau sengaja direka untuk mengelirukan masyarakat. Maklumat seperti ini kebiasaannya disebarkan melalui media sosial kerana penyebarannya sangat pantas dan sukar dikawal. Menurut pelbagai kajian tempatan, ramai pengguna media sosial cenderung berkongsi sesuatu berita hanya berdasarkan tajuk yang menarik tanpa menyemak kesahihan sumber terlebih dahulu. Fenomena ini menjadikan berita palsu semakin sukar dibendung. Justeru, pada hari ini, kita akan membincangkan dua aspek utama iaitu kesan kebebasan bersuara dan penyebaran maklumat palsu dari sudut positif serta negatif. Di samping mengupas faktor penyebarannya berdasarkan aspek individu, masyarakat, rakan sebaya dan keluarga. Baiklah Amalin, apabila kita menyebut tentang kebebasan bersuara, ramai yang terus menganggap perkara ini membawa keburukan. Tapi, pada pandangan saya, sebenarnya kebebasan bersuara mempunyai banyak manfaat sekiranya digunakan secara bertanggungjawab. Contohnya, media sosial mampu memberi ruang kepada rakyat menyuarakan pandangan terhadap isu pendidikan, ekonomi, alam sekitar, bahkan kebajikan masyarakat. Hal ini membolehkan pihak kerajaan maupun organisasi berkaitan dapat kenal pasti masalah sebenar yang dihadapi rakyat. Misalnya, ketika berlaku banjir besar di beberapa negeri seperti Kelantan dan Terengganu, ramai pengguna media sosial berkongsi lokasi mangsa yang terperangkap serta keperluan bantuan secara langsung. Maklumat tersebut mampu membantu pasukan penyelamat bertindak lebih pantas dan mempercepat proses penyaluran bantuan. Ini menunjukkan bahawa kebebasan bersuara bukan sekadar menyuarakan pendapat, malah menjadi medium penting dalam menyelamatkan nyawa seseorang. Macam mana pula dengan pandangan Amalin? Saya bersetuju dengan pandangan awak Sofia. Selain menjadi medium menyampaikan maklumat kecemasan, kebebasan bersuara turut meningkatkan tahap accountability pemimpin dan organisasi. Pada hari ini, masyarakat lebih berani menyuarakan ketidakpuasan hati terhadap kelemahan perkhidmatan awam atau isu rasuah yang melalui media sosial. Kritikan yang disampaikan secara berhemah sebenarnya boleh menjadi mekanisme semak dan imbang kepada pihak berkuasa. Sebagai contoh, terdapat beberapa isu berkaitan kerosakan jalan raya, gangguan bekalan air dan masalah pengangkutan awam yang menjadi tular di media sosial. Selepas isu tersebut mendapat perhatian masyarakat, pihak bertanggungjawab mengambil tindakan segera bagi menyelesaikan masalah tersebut.
ini membuktikan bahawa kebebasan bersuara mampu meningkatkan kecekapan pentadbiran sekiranya digunakan secara matang dan beretika. Saya ingin menambah satu lagi perkara. Media sosial juga menjadi platform kepada golongan muda untuk berkongsi idea kreatif, menghasilkan kandungan pendidikan dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Kini, kita dapat lihat semakin ramai guru menghasilkan video pembelajaran di TikTok, Instagram dan YouTube bagi membantu pelajar memahami sesuatu topik dengan lebih mudah. Malah, ramai usahawan muda turut menggunakan media sosial untuk berkongsi pengalaman perniagaan dan memberi inspirasi kepada masyarakat. Oleh itu, jelaslah bahawa kebebasan bersuara dapat membentuk masyarakat lebih berpengetahuan dan kreatif sekiranya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Walau bagaimanapun Sofia, setiap kebebasan pasti mempunyai batasnya. Apabila seseorang merasakan dirinya bebas berkata apa sahaja tanpa memikirkan kesannya, maka berlakulah penyalahgunaan media sosial. Sebagai contoh, terdapat segelintir individu yang menghina agama, kaum atau institusi negara atas alasan kebebasan bersuara. Hakikatnya, kebebasan bersuara bukanlah satu lesen untuk memfitnah, menghasut atau menjatuhkan marah orang lain. Lebih membimbangkan apabila kenyataan berunsur kebencian ini mampu mencetuskan konflik antara kaum dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia. Saya bersetuju dengan pandangan awak, Amalin. Selain itu, kebebasan bersuara yang tidak dikawal juga membuka ruang kepada budaya buli siber. Hari ini, kita sering melihat individu dihina secara terbuka hanya kerana mempunyai pandangan yang berbeza. Sebagai contoh, apabila seorang tokoh selebriti ataupun pengaruh mengeluarkan pendapat mengenai sesuatu isu, pasti akan muncul ribuan komen berunsur penghinaan tanpa mengambil kira perasaan individu tersebut. Lebih menyedihkan, terdapat mangsa buli siber yang mengalami kemurungan, tekanan emosi, malah ada yang mengambil keputusan membunuh diri akibat tidak mampu menanggung tekanan tersebut. Jelaslah bahawa kebebasan bersuara perlu disertai dengan rasa tanggungjawab dan empati terhadap orang lain. Benar kata awak Sofia. Selain itu, media sosial juga mewujudkan budaya dengan izin trial by social media, iaitu masyarakat terus menghukum seseorang sebelum siasatan sebenar dijalankan. Sebagai contoh, apabila berlaku sesuatu kes jenayah, identiti individu tertentu sering didedahkan dan dihukum oleh netizen walaupun siasatan polis masih berjalan. Keadaan ini bukan sahaja menjejaskan maruah individu, malah boleh mengganggu proses keadilan. Oleh itu, kebebasan bersuara perlu diseimbangkan dengan prinsip undang-undang dan etika komunikasi. Baiklah Amalin, setelah kita membincangkan kesan kebebasan bersuara, saya ingin beralih kepada isu yang semakin membimbangkan iaitu penyebaran maklumat palsu. Pada pendapat saya, faktor paling utama ialah sikap individu itu sendiri. Ramai pengguna media sosial terlalu gairah menjadi orang pertama yang berkongsi sesuatu berita sehingga mengabaikan proses semakan fakta. Mereka hanya membaca tajuk yang sensasi tanpa meneliti keseluruhan kandungan berita. Akibatnya, maklumat yang tidak sahih terus tersebar kepada ribuan pengguna lain. Sebagai contoh, ketika negara dilanda pandemik COVID-19, pelbagai dakwaan seperti air panas boleh membunuh virus, vaksin mengandungi microchip atau sesuatu kawasan akan ditutup sepenuhnya telah tular di media sosial di merata tempat. Walaupun berita tersebut telah dinafikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, masih ramai yang mempercayai kerana maklumat itu datang daripada kenalan sendiri. Situasi ini membuktikan bahawa kelemahan literasi media dalam kalangan individu menjadi penyumbang utama kepada penyebaran berita palsu. Saya bersetuju dengan awak Sofia. Tambahan pula, terdapat segelintir individu yang sengaja menghasilkan berita palsu demi mendapatkan perhatian atau keuntungan. Dalam dunia digital pada zaman kini, jumlah penonton, tanda suka dan perkongsian boleh diterjemahkan kepada pendapatan. Oleh sebab itu, ada pihak yang menghasilkan tajuk berbentuk clickbait
iaitu tajuk yang sengaja mengelirukan bagi menarik perhatian pengguna. Sebagai contoh, kita sering melihat tajuk seperti Kerajaan Umum Bantuan RM1,500 kepada semua rakyat. Namun, apabila kita membuka pautan tersebut, kandungannya langsung tidak sama seperti yang digambarkan dalam tajuk. Perkara ini bukan sahaja mengelirukan masyarakat, malah menjejaskan kredibiliti media yang benar-benar beretika. Saya ingin bertanya kepada Sofia, mengapa masyarakat kita masih mudah mempercayai maklumat yang jelas tidak mempunyai sumber yang rasmi? Soalan yang sangat baik yang awak ajukan kepada saya. Pada pandangan saya, manusia secara semula jadi lebih mudah mempercayai maklumat yang selari dengan kepercayaan dan emosi mereka. Dalam psikologi, keadaan ini dikenali sebagai confirmation bias, iaitu kecenderungan menerima maklumat yang menyokong kepercayaan sedia ada walaupun belum dibuktikan kesahihannya. Sebagai contoh, sekiranya seseorang sudah tidak mempercayai institusi tertentu, dia lebih mudah menerima berita negatif berkaitan institusi tersebut tanpa menyemak fakta. Inilah sebabnya pendidikan literasi digital amat penting supaya masyarakat dapat membezakan antara fakta, pendapat dan propaganda. Selain daripada faktor individu, saya melihat masyarakat juga memainkan peranan besar dalam penyebaran maklumat palsu. Kita hidup dalam era media sosial yang sangat pantas. Jadi ramai pengguna menganggap tindakan berkongsi sesuatu maklumat sebagai perkara biasa tanpa memikirkan implikasinya. Budaya forward tanpa fikir akhirnya menjadi norma dalam masyarakat kita pada zaman kini. Sebagai contoh, setiap kali berlaku bencana alam atau kejadian jenayah, pelbagai gambar lama akan dikitas semula seolah-olah ia merupakan kejadian yang baru. Akibatnya, masyarakat menjadi panik dan juga keliru. Menurut pelbagai laporan media tempatan, berita palsu sering mencetuskan kebimbangan awam kerana masyarakat lebih dapat mempercayai mesej yang diterima melalui WhatsApp berbanding kenyataan rasmi pihak berkuasa. Saya setuju Amalin. Lebih membimbangkan lagi ialah kewujudan dengan izin echo chamber atau kelompok media sosial yang hanya menerima pandangan yang sama. Apabila seseorang berada dalam kumpulan yang mempunyai kepercayaan serupa, setiap maklumat akan terus diterima tanpa dipersoalkan. Keadaan ini menyebabkan berita palsu berulang kali dikongsi sehingga akhirnya dianggap sebagai kebenaran dan berita sahih. Sebagai contoh, dalam isu politik, penyokong sesebuah parti kadangkala hanya mempercayai maklumat daripada kumpulan mereka sendiri walaupun sumber tersebut tidak dapat disahkan kesahihannya. Hal ini menyebabkan masyarakat semakin berpecah dan sukar menerima pandangan yang berbeza. Seterusnya, saya ingin menyentuh berkenaan dengan aspek pengaruh rakan sebaya. Golongan remaja khususnya amat mudah dipengaruhi oleh rakan-rakan dalam penggunaan media sosial. Mereka sering berkongsi video, gambar atau berita kerana tidak mahu dianggap ketinggalan. Fenomena ini dikenali sebagai dengan izin fear of missing out atau FOMO. Sebagai contoh, apabila sesuatu video tular di TikTok, ramai pengguna akan terus berkongsi tanpa menyemak sama ada kandungan tersebut benar ataupun telah dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau deepfake. Akibatnya, maklumat yang tidak tepat menjadi semakin sukar dibendung. Benar kata awak Amalin. Saya juga berpendapat bahawa tekanan daripada rakan sebaya menyebabkan ramai pengguna berlumba-lumba menjadi individu pertama yang menyebarkan sesuatu berita. Mereka lebih mementingkan populariti berbanding ketepatan maklumat. Contohnya, apabila berlaku kematian seseorang selebriti atau tokoh terkenal, terdapat pengguna media sosial yang segera menyebarkan berita tanpa pengesahan daripada ahli keluarga atau pihak hospital. Bayangkan, sekiranya berita tersebut tidak benar, sudah tentu berita tersebut memberi kesan emosi kepada keluarga mangsa dan menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat. Oleh itu, pengaruh rakan sebaya perlu diimbangi dengan sikap bertanggungjawab dan kematangan dalam menggunakan media sosial. Sofia, selain individu, masyarakat dan juga rakan sebaya,
Saya melihat keluarga juga mempunyai peranan yang sangat penting. Keluarga merupakan institusi pertama yang membentuk nilai dan juga etika seseorang. Sekiranya ibu bapa sendiri tidak menitik beratkan semakan fakta sebelum berkongsi maklumat, anak-anak juga akan meniru tabiat tersebut. Sebagai contoh, kita sering menerima pelbagai mesej yang tidak dapat dipastikan kesahihannya melalui aplikasi WhatsApp keluarga. Kadang-kadang, mesej tersebut berkaitan bantuan kerajaan, kesihatan atau amaran jenayah yang sebenarnya sudah lama dinafikan oleh pihak berkuasa. Apabila mesej itu dikongsi berulang kali, masyarakat mula menganggapnya sebagai fakta. Saya sangat bersetuju. Selain itu, sebahagian ibu bapa kurang memantau penggunaan media sosial anak-anak kerana mereka menganggap teknologi hanyalah medium hiburan. Hakikatnya, tanpa bimbingan yang betul, anak-anak lebih mudah mempercayai kandungan yang mereka lihat di media sosial. Sebagai contoh, terdapat remaja yang mempercayai cabaran berbahaya di TikTok sehingga sanggup mempertaruhkan keselamatan diri hanya kerana mahu mendapatkan perhatian di media sosial. Situasi ini menunjukkan bahawa pendidikan digital perlu bermula dari rumah. Ibu bapa bukan sahaja perlu mengawal tempoh penggunaan media sosial, malah ibu bapa juga perlu mengajar anak-anak cara mengenal pasti sumber yang sahih serta menghormati etika komunikasi dalam talian. Kesimpulannya, penyebaran maklumat palsu bukan berpunca daripada teknologi semata-mata, tetapi berpunca daripada sikap manusia yang menggunakannya. Sekiranya setiap individu mengamalkan prinsip semak dahulu sebelum sebar, saya percaya kadar penyebaran berita palsu dapat dikurangkan dengan ketara. Namun begitu, Sofia, persoalan yang lebih penting ialah apakah kesan sebenar apabila maklumat palsu terus berleluasa dalam masyarakat? Adakah hanya menimbulkan kekeliruan atau sebenarnya memberi implikasi yang jauh lebih besar terhadap ekonomi, perpaduan dan keselamatan negara? Persoalan itu sangat menarik, Amalin. Dalam bahagian seterusnya, kita akan mengupas dengan lebih mendalam kesan positif dan negatif penyebaran maklumat palsu diikuti dengan cadangan penyelesaian yang praktikal dan boleh dilaksanakan oleh setiap lapisan masyarakat. Amalin, setelah kita mengetahui punca-punca penyebaran maklumat palsu, saya ingin mengupas pula kesannya. Pada pandangan saya, kesan yang paling ketara ialah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sesuatu maklumat. Apabila berita palsu tersebar secara berleluasa, masyarakat akan menjadi keliru untuk membezakan antara fakta dengan fitnah. Lebih membimbangkan apabila berita benar dikeluarkan oleh pihak berkuasa, ada segelintir masyarakat yang tetap meragui kesahihannya kerana sudah terlalu banyak terdedah kepada maklumat yang bercanggah. Sebagai contoh, ketika negara berdepan pandemik COVID-19, pelbagai maklumat palsu telah tersebar luas mengenai vaksin, prosedur kuarantin dan jumlah kes jangkitan tersebar di media sosial. Keadaan ini menyebabkan sebahagian masyarakat enggan menerima vaksin kerana mempercayai dakwaan yang tidak mempunyai bukti saintifik. Akibatnya, usaha kerajaan untuk mencapai imuniti kelompok menjadi lebih mencabar. Jelaslah bahawa maklumat palsu bukan sekadar mengelirukan masyarakat, malah boleh memberi kesan terhadap kesihatan awam dan juga menjadi ancaman kepada keselamatan negara. Saya bersetuju dengan awak, Sofia. Selain menjejaskan kepercayaan masyarakat, penyebaran maklumat palsu juga boleh menggugat perpaduan kaum dan keharmonian negara. Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Oleh itu, penyebaran berita palsu yang menyentuh isu sensitif boleh menimbulkan salah faham dan kebencian antara masyarakat. Sebagai contoh, terdapat beberapa kes tular di media sosial yang melibatkan penyebaran kenyataan palsu berkaitan agama dan kaum sehingga mencetuskan perbalahan dalam ruangan komen. Walaupun akhirnya berita tersebut dinafikan oleh pihak berkuasa, kesannya tetap dirasai kerana persepsi negatif telah terbentuk dalam kalangan masyarakat. Bak kata pepatah Melayu, telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya.
sekali sesuatu fitnah tersebar, amat sukar untuk memulihkan semula kepercayaan masyarakat. Saya juga ingin menambah bahawa penyebaran maklumat palsu turut memberi kesan kepada ekonomi negara. Sebagai contoh, sekiranya tersebar berita bahawa sesebuah bank mengalami masalah kewangan, orang ramai mungkin akan bergegas mengeluarkan simpanan mereka walaupun berita tersebut sebenarnya tidak sahih. Tindakan panik seperti ini boleh menggugat kestabilan institusi kewangan dan memberi kesan kepada ekonomi negara. Begitu juga dalam sektor pelancongan. Bayangkan sekiranya tersebar dakwaan palsu bahawa berlaku wabak penyakit atau ancaman keselamatan di sesuatu lokasi pelancongan. Sudah tentu pelancong akan membatalkan perjalanan mereka. Kesannya bukan sahaja dirasai oleh pengusaha hotel, malah peniaga kecil, pemandu pelancong dan masyarakat setempat turut kehilangan sumber pendapatan. Hal ini menunjukkan bahawa satu berita palsu yang kelihatan kecil mampu memberi kesan besar kepada pelbagai faktor dan pelbagai sektor. Namun begitu Sofia, saya ingin melihat isu ini daripada sudut yang sedikit berbeza. Walaupun maklumat palsu membawa lebih banyak keburukan, saya berpendapat terdapat sedikit kesan positif secara tidak langsung. Apabila terlalu banyak berita palsu tersebar, masyarakat mula sedar bahawa mereka tidak boleh mempercayai semua maklumat yang diterima. Kesedaran ini mendorong pengguna media sosial untuk membuat semakan fakta melalui portal rasmi kerajaan, media arus perdana atau laman semakan fakta sebelum berkongsi sesuatu berita. Sebagai contoh, kini semakin ramai pengguna yang menyemak maklumat melalui portal rasmi sebelum mempercayai sesuatu dakwaan yang tular. Ini menunjukkan bahawa masyarakat semakin matang dalam penggunaan media sosial. Namun begitu, saya tetap berpendapat bahawa kesan positif ini tidak mampu mengatasi pelbagai implikasi negatif yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Saya bersetuju dengan pandangan Amalin. Kita tidak boleh bergantung kepada kesedaran masyarakat semata-mata. Pencegahan perlu bermula sebelum sesuatu maklumat palsu itu menjadi tular. Oleh itu, langkah yang lebih menyeluruh perlu melibatkan kerajaan, institusi pendidikan, media, keluarga dan pengguna media sosial itu sendiri. Baiklah Sofia, setelah kita membincangkan pelbagai kesan, apakah langkah terbaik yang boleh diambil untuk menangani isu ini? Pada pandangan saya, langkah pertama ialah memperkukuh pendidikan literasi digital. Literasi digital bukan sekadar mengajar masyarakat menggunakan teknologi, tetapi turut mendidik mereka menilai kesahihan sesuatu maklumat. Sebagai contoh, pelajar di sekolah dan institut pendidikan tinggi boleh didedahkan dengan kaedah mengenal pasti sumber yang sahih, membezakan fakta dengan pendapat serta menggunakan laman semakan fakta sebelum berkongsi sesuatu maklumat. Pepatah Melayu ada menyebut, beringat sebelum kena, berjimat sebelum habis. Begitulah juga dengan penggunaan media sosial. Lebih baik kita menyemak terlebih dahulu daripada menyesal selepas menyebarkan berita palsu. Saya bersetuju dengan pendapat awak Sofia. Selain pendidikan, penguatkuasaan undang-undang juga perlu diperkasakan. Mana-mana individu yang sengaja menyebarkan fitnah, berita palsu atau kandungan yang mengancam keselamatan negara hendaklah dikenakan tindakan mengikut undang-undang yang berkuat kuasa. Tujuan hukuman bukan untuk menyekat kebebasan bersuara, tetapi memastikan setiap pengguna media sosial bertanggungjawab terhadap setiap kandungan yang mereka hasilkan. Ini kerana kebebasan sentiasa datang bersama tanggungjawab. Selain itu, keluarga juga memainkan peranan yang sangat penting. Ibu bapa perlu menjadi contoh kepada anak-anak dengan mengamalkan budaya semak sebelum sebar. Jika ibu bapa sendiri berkongsi berita tanpa menyemak kesahihannya, anak-anak akan menganggap perbuatan ibu bapa mereka tersebut sebagai sesuatu yang normal. Sebaliknya, jika budaya menyemak fakta diterapkan sejak kecil, anak-anak akan lebih beretika ketika menggunakan media sosial.
Saya juga berpandangan bahawa syarikat media sosial perlu memainkan tanggungjawab sosial mereka. Platform seperti Facebook, TikTok, Instagram dan X perlu mempertingkatkan sistem pengesanan berita palsu melalui teknologi kecerdasan buatan serta bekerjasama dengan organisasi semakan fakta. Di samping itu, pengguna yang berulang kali menyebarkan maklumat boleh dikenakan sekatan akaun atau tindakan lain yang bersesuaian. Dengan kerjasama semua pihak, saya percaya penyebaran berita palsu dapat dikurangkan. Sebagai rumusannya, media sosial ibarat pisau bermata dua. Jika digunakan secara berhemah, ia menjadi medium yang sangat berkesan untuk menyuarakan pandangan dan pendapat, menyebarkan ilmu serta mampu mengeratkan hubungan masyarakat. Namun, jika disalahgunakan, media sosial mampu menjadi alat penyebaran fitnah, kebencian dan maklumat palsu yang mengancam keharmonian negara. Oleh itu, kebebasan bersuara hendaklah sentiasa diseimbangkan dengan nilai tanggungjawab, etika dan rasa hormat terhadap hak orang lain. Benar, Sofia. Sebelum kita menekan butang kongsi, tanyalah diri sendiri 3 soalan. Adakah maklumat ini benar? Adakah sumbernya boleh dipercayai? Adakah perkongsian ini memberi manfaat atau hanya mencetuskan kekeliruan? Jika jawapannya masih meragukan, lebih baik kita berhenti seketika dan membuat semakan. Bak kata pepatah Melayu, telajak kata buruk padanya. Dalam era digital, pepatah ini boleh diperluaskan menjadi telajak kongsi, seluruh negara menerima padanya. Maka dengan itu berakhirlah diskusi kami yang bertajuk Kesan Media Sosial berkaitan kebebasan bersuara dan penyebaran maklumat palsu. Kami berharap perbincangan ini dapat meningkatkan kesedaran tentang pentingnya menggunakan media sosial secara beretika, bertanggungjawab dan bijaksana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sehingga berjumpa lagi. Bye.